Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kecil yang tanya, kenapalah kita kena berpuasa? Kita faham kerana mereka rasa beban, rasa susah, mereka nak makan tak boleh, minum tak boleh. Tapi kalau yang dah tua-tua tanya, kenapalah kena puasa? Kita tanya diri kita, kalaulah kita diberikan pilihan, puasa Ramadan ini puasa yang sunat. Nak puasa boleh, tak puasa boleh. Tentunya ramai di antara kita yang akan pilih untuk tidak berpuasa. Tapi kalau kita benar-benar fikir dan hayati apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebaikan yang kita dapat daripada berpuasa. Malah orang yang bukan beragama Islam pun nak cuba berpuasa kerana banyak kebaikannya dari segi nyah toksin, badan kita kembali segar, kita kemas kembali. Malah dari segi spiritual ataupun kerohanian kita pun dapat lihat. Kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin tawaduk, kita semakin bersyukur, kita makin mudah berterima kasih kepada Allah. Malah kita ingin lagi bertemu pada bulan Ramadan yang seterusnya.